Setiap pagi, kami melangkah ke sekolah dengan satu tujuan, untuk belajar dan menjadi insan yang lebih baik. Di sinilah bermulanya perjalanan penuh makna, di mana setiap langkah kecil membawa kami lebih dekat kepada impian. Ilmu bukan sekadar apa yang kita baca. Ia adalah apa yang kita faham, kita amalkan dan kita simpan di dalam hati. Bila ilmu ada di hati, kita jadi lebih yakin dan berani. Randy, awak rasa ilmu ni penting tak? Penting. Dengan ada ilmu, saya boleh jadi lebih yakin dan berani. Di Sekolah Kebangsaan Menjadara, teknologi bukan sahaja digunakan untuk belajar, tetapi juga untuk berkarya. Melalui TVPSS, kami belajar menjadi lebih yakin, kreatif dan berani mencuba. Ni, awak seronok tak kerana menjadi salah seorang ahli TVPSS? Seronok kerana dengan menyertai TVPSS, saya dapat mencongkil bakat dan kreativiti saya. Dunia hari ini semakin canggih. Teknologi membantu kita belajar dengan lebih mudah dan menyeronokkan. Hanya di hujung jari, ilmu boleh dicapai bila-bila masa. Ilmu di hati. Teknologi memperkasa generasi. Kami generasi masa hadapan. Dari bilik darjah tradisional hingga pembelajaran dalam talian, teknologi terus mengubah cara kita menimba ilmu. Iman, awak suka tak belajar menggunakan teknologi? Saya suka sangat menggunakan teknologi sebab dia sangat mudah difahami dan sangat seronok.